Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Aku Firdaus, host untuk We Talk Wedding Podcast, which is podcast yang fokus pada wedding industry di Malaysia lah, basically. So untuk pengetahuan semua, yang ini adalah episod yang kedua. Korang boleh tengok balik episod pertama kita orang. Yang tu kita jemput satu figura menarik juga, tapi boleh kategori warga emas lah. Yang kali ni kita bagi special sikit, muda sikit lah orang kata. Sebab bagi aku kalau kita nak invite guest yang semuanya berada dalam lingkungan umur yang sama, berpengalaman, mungkin ceritanya akan nampak sama. So aku cuba untuk ubah sikit, which is episod kedua ni aku invite seorang figura menarik juga, yang fokusnya dalam industri wedding sebagai seorang MC. Tanpa membuang masa lagi, aku invite tetamu jemputan kita, iaitu MC Arif Noor. Ya, saya. MC Arif Noor. Okay, nak panggil apa ni? Arif. Arif. Okay. Arif. Sebab Arif Noor tu dia gabungan nama saya dengan ayah saya. Oh ya? Yeah? Yes. Oh, okay. So Alright. Arif lah, panggil Arif. Faham. Alright, so Arif. Ya, saya. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Gen Z Ya. Bukan warga emas ni, Gen Z. Aku kenal MC Arif ni actually tak lama pun, tapi perjumpaan tu dia agak spontan lah, sebab aku tengah shoot wedding, and then dia as a MC dekat event tu. For the first time aku jumpa dia around bulan 10, and then kebetulan on November terjumpa sekali lagi. So aku rasa macam why not aku tegur, and then aku bincang dengan dia pasal idea podcast ni, and then dia willing to share lah dengan kita. So hari ni aku akan tanya macam-macam soalan spesifik untuk wedding industry kat Malaysia sebagai seorang MC lah. Sebelum kita nak borak masuk lebih mendalam dalam wedding, aku nak tanya kau, kalau aku cakap Arif Noor ni, dia seorang apa? MC Malay wedding ataupun? Kalau MC ataupun MC Arif Noor, dia ada banyak-banyak niche ataupun genre yang dia bawa. So saya lebih suka kepada soft punya wedding. Contoh macam nikah kan. Kalau dia kata saya nak momen-momen yang lembut-lembut, yang ayat dia puiti-puiti macam tu. Tapi kalau hype pun boleh juga. Dan satu lagi bahasa Arab. Bahasa Arab tu tak adalah fully bahasa Arab, tapi saya masukkan juga kalau dia minta untuk bahasa Arab lah. Sebab saya belajar Arab. Kena cakap. Okay, so bila kau cakap pasal belajar ni apa semua, macam nampak muda sangat lah. Ya. Okay, so aku nak tanya, umur sebenarnya berapa? Nampak muda. Dia kena review umur itu rahsia. Tak ada. Umur saya 24. Umur 24. Okay. Sama lah, kita sama lah. Okay, Kita bukan. Umur saya 24. Aku pun dah hampir-hampir warga emas kat. Ya. Okay, so asal kat mana? Saya asal Gombak. Alright. 24. Masih study lagi. Saya study dekat Universiti Islam Selangor. University. Kalau dulu quiz, sekarang dia naik taraf sebagai Universiti Islam Selangor dekat Bandar Seri Putra, dekat Bangi. Alright. Okay. Belajar sana, memang duduk sana lah. Sebab dia ada hostel kat dalam. Okay. Sebab pelajar situ memang dia memang kena duduk dalam. Wajib dia dalam. Okay. So muat lah ramai-ramai kan. Oh, beruntung lah. Ya, sangat beruntung. So bila kau cerita pasal ni, kos apa? Kos pendidikan Islam dengan multimedia. Diploma ke? Degree. Okay. Cikgu lah, cikgu. So talented lah ni. Tak tahu nak cakap. Kat sini memang kena riak lah. Educated lah. Boleh lah, insyaAllah. Dah lalang cerita pasal asal Gombak, tapi sekarang ni menetap dekat Bangi lah. Yes, tak di Bangi lah. Okay. Belajar Musan kat situ. So as a student, lepas tu MC ni as a part-time. Part-time. Okay. Sebab dia tak kacau kan, Sabtu Ahad. Alright. Kadang tak ada kelas kan. So faham. kita buat lah MC. Okay, so aku tak pernah nak teringin nak jadi MC. Okay. Tapi kind of dia orang kata kita bekerja dalam industri yang sama. Somehow kita sebenarnya macam teamwork. Kita macam satu team yang sama, tapi cuma random lah. Kadang-kadang aku akan jumpa MC yang ni, kadang-kadang jumpa MC ni. Kadang-kadang terpaksa berkecimpung juga dengan MC yang saudara mara. Kan? Engkau pun of course faham situasi macam tu. Faham. Before kau jadi MC, belum jadi MC. Sebelum jadi MC Sebelum kau jadi memang MC Arif Noor lah. okay, sorry. Soalan yang sebetulnya adalah berapa lama dah kau jadi MC? Itu soalan. Berapa lama kalau untuk masuk nak habis 2025 ni, nak masuk 2026, dia nak capai 3 tahun lah. Yang betul-betul proper nak masuk 3 tahun.
Tapi yang buat maksudnya kita kadang-kadang, yelah kita kan study lagi. Okay. So zaman sekolah menengah lagi, cerita dia sekolah menengah, saya sekolah menengah kat Kelantan. So kalau bunyi Kelantan sikit tu saya minta maaf lah. Okay, sebab saya duduk kat sana 5 tahun. Kalau tak pandai cakap Kelantan, dia tak nak kawan dengan saya. Saya dah asrama sana, Tahfiz sana. Okay. Saya sekolah Tahfiz sana. Alright. Ambil SPM sebagainya lah. Okay. So habis kat situ, saya sambung dekat UIS ni. Waktu tu kuis diploma Tahfiz juga, Quran Qiraat 3 tahun. Habis diploma, sambung degree Pendidikan Islam dengan Multimedia. Okay. So kat mana MC tu? Kan? Dia mula dengan, sebab dulu saya sebagai ketua pelajar. So bila ketua pelajar ni, yelah sekolah menengah kan, kadang-kadang majlis hari guru ke apa, kita yang jadi MC. Okay. Tapi waktu tu just baca teks macam tu je. Memang tak ada rasa macam oh ni boleh buat income. Kita tak tahu kan waktu tu kan. So jadi MC sampailah universiti. Masuk universiti ni, dekat universiti ni dia banyak program. Setiap malam mesti ada program. Okay. Setiap malam. Alright. Waktu tu sebab saya ni orang pemalu tau. Okay. Tak nampak nampak malu. macam tak malu. 10 tahun dulu lah. Okay. Yang sebelum ni lah. Sebelum ni. Memang malu dia, memang malu sangat lah. Boleh kategori introvert ke? Malu saya macam ni. Saya ada adik, mak saya bagi duit kat saya, so beli makanan. Saya takut nak jumpa dengan orang tu, saya akan suruh adik saya pergi beli. Adik saya bagi makanan tu, saya bagi kat mak saya. Alright. Macam tu. Maksudnya saya takut nak jumpa dengan orang. Okay. Sebab dulu pun sekolah menengah pun lelaki je. Dia takut nak jumpa. Faham. So dia pecah dia, maksudnya dia macam tiba-tiba jadi macam, bukanlah tak malu, maksudnya boleh ke depan disebabkan satu jawatan-jawatan tu lah. Kita kena paksa kan. So dekat UIS ni banyak sangat program. Kalau satu malam tu boleh jadi 5-4 program. Program talknya banyak, memang banyak. Okay. Memang banyak sangat. Memang kalau kita nak pergi tu, yalah, pelajar universiti ni dia nak kena ambil demerit tu kan, untuk keaktifan dia. Co-curriculum. Lebih kurang co-curriculum. Kalau dekat sana kita panggil mentoring. Okay. Dia kena ada chop mentoring tu. Dia kena ada dapat banyak ah. So waktu tu saya terfikir macam ni tau. Saya terfikir, aku tak boleh duduk kat depan sebagai panel. Maksudnya nak kena share educate, akademik ke meta tak pandai. Jadi macam, tapi aku nak duduk depan. Macam tu kan. Macam best juga duduk depan bercakap kan. Lepas tu ada satu, ni mungkin jadi rezeki juga ah. Satu subjek yang saya ambil, subjek tu pengacaraan majlis. Okay. So saya kena present. Biasalah universiti kena present kan. Dapat makan. Yeah. Present. Tiba-tiba lecturer kata, okay, kalau awak nak makan lebih, awak jadi MC program saya. Saya waktu tu okay lah, boleh lah. Itulah titik permulaan dia. Okay, faham. So sekarang ni belum graduate lagi atau tak? Belum graduate, tahun akhir. Tahun depan intern di sekolah. And then boleh ni lah. Okay, faham. Sebab sekolah kan. Ada internship apa tak? Ada internship. So dah internship ke? Belum. Sem depan 2026 lah. Okay. Kita akan so internship. pause sekejap lah, MC ke continue? Continue je. Continue kan. Sebab satu lagi saya ada team, saya boleh bagi-bagi. Okay. Okay, alright. lah. Tapi dia tak jawab lagi sebenarnya, macam mana boleh mula wedding. Betul tak? Okay, betul. Pandai pusing. Okay. Pusing jauh. Okay. And then dah jadi MC. Waktu tu saya bila dah jadi MC ni, dia senang, maksudnya orang kenal. Asyik-asyik muka dia ni yang jadi MC kan. Waktu tu tiba-tiba ada seorang abang ni datang jumpa saya. Dia kata, takkan kau nak duduk sampai takat ni ya? Okay. Kau tak nak keluar? Saya pun terfikir. Saya duduk je. Lepas saya kata, boleh buat juga guna duit guna MC wedding ni kan. Tapi tak expect lah dengan berapa harga kan. And then tiba-tiba saya pun letak satu goal. Saya kata saya nak keluar pula. Saya dah tak nak jadi MC dalam dah. Sebab dalam dia hanya bayar beberapa, macam RM20. Dalam maksudnya dalam universiti? Dalam universiti. Okay, dapat bayaran juga? Dapat bayaran juga. Okay. Mula-mula memang kita buat tak bayar. So bila dah lama, semua markah lah. Semua markah lah. Bila dah lama tu kita demand sikit lah. Tapi taklah tinggi. Dia student kan? Just student. Just boleh duit makan, okay lah. Kan. And then dah lama-lama tu, barulah saya nampak macam, aku nak letak jadi MC wedding lah. Nak try. Saya letak dua. Satu nak jadi MC wedding, satu lagi nak jadi MC convo. Okay. Kan convo yang ada voice over tu kan. Itu kan. Itu. Tapi yang convo tu tak dapat lagi. Tak dapat lagi ya. Sebab saya punya universiti dia tak guna live punya, dia guna Recorded punya. Maksudnya komputer, AI. Sorry. Kita jalan, dia ada scan, dia sebut nama. Oh ya? Yes, dia panggil RFID lah. Kalau dekat UIS tu. So tak ada lah suara yang voice over. So hilang aja. Tak ada kat situ. Tapi pergi kat wedding. So pergi kat wedding, mula starter bidang terjun lah. Tahun ni tahun bila? Ni tahun masa saya diploma. 2021 lah. Alright. 2021 lah. Belum profesional lagi lah. Belum profesional lah. Sekarang pun
half-half lah. Tak ada nak kata profesional. MC semua profesional lah. Sebab kita jaga crowd apa semua kan. Macam tu lah. Waktu tu start dengan 300 je. Macam tu lah. Siapa yang ni? Siapa? Itu sebab ada abang PH system. Okay. Dia PH system. Takkan dia kebetulan jumpa tepi jalan? Dia kenal. Oh, dia kenal. Kenal daripada Dia universiti kenal ke sebab apa? universiti lah. Sebab Okay. saya selalu jadi MC dalam. Alright. Dia tu dah senior dah habis dah keluar. So Okay. dia buat PH system. Okay. And then dia kata, Arif, kau nak tak ikut aku? Tapi tak banyak tapi kau ikut jadi MC. Boleh? Pernah try tak? Tak pernah. Saya pun belajar kat YouTube macam tu lah. Okay. Masa tu pergi ke University YouTube lah. Universiti. Masa tu tak ada rujukan. Masa tu pergi je. Pergi dalam mindset saya, tak tahu pun nikah apa mana satu, sanding mana satu, tak tahu. Belah laki ke belah perempuan tak tahu. Yang pasti ada pantun, cukup. Okay. Waktu awal-awal dulu lah. Faham. So untuk pengalaman yang first tu, kira skrip semua dia dah sediakan? Skrip saya sediakan. Alright. Kan kita dah pernah jadi MC kan. Okay. So just macam tukar kepada event tu je lah. So pada pendapat aku lah, walaupun itu pengalaman pertama kau, tapi somehow kau dah bersedia dalam Sebab satu saya masuk kelas-kelas juga. Kelas online. Kelas-kelas online kadang-kadang buat kan. MC yang lain Yes, buat, and then kau so saya involve lah. baca dulu lah. Okay. Contoh macam yang TV1 RTM tu kan. Tuan Syarif Syarafudin macam tu lah. Saya antara masuk kelas-kelas juga. Okay. Alright. Itulah masuk kelas lah. Faham. Dah lalang nak masuk 2026 Okay. So aku nak tanya persediaan kau lah sebagai seorang MC. Okay, You know, best. kita at the end of the day business wise lah. Kan macam mana kita nak menjadikan MC ni sebagai satu bidang yang orang kata memberi pulangan balik lah. Betul. So ada apa-apa servis mungkin promotion ke yang maybe kau nak share dengan kita orang? Sebab saya sebagai seorang student, kita buat MC wedding dalam masa yang sama. Sebab saya pun MPP Universiti Sarawak Selangor. Maksudnya Majlis Perwakilan Pelajar. Okay. So yang jaga kebajikan kan. Saya YDP MPP UIS. Okay. So saya ada satu manifesto juga yang mana kita bawa, kita nak ajar soft skill kepada pelajar. So sekarang untuk planning 2026, saya punya package, saya ada letak MC duet. MC dengan duet lah, maksudnya lelaki dan perempuan untuk wedding. Sebab benda ni demand kan, kadang-kadang ada orang nak juga. Dia nak dua MC, lelaki dengan perempuan. Dia nak ada lain lah dia punya event dia kan. Dan satu lagi dia ada floor manager, ada stage manager, ada audio man. Maksudnya satu team. Okay. Yes, coordinator lah senang cerita. Okay. Sekali dengan MC sekali. Alright. So tak payahlah pengantin tu nak hire seorang Yes. sini, seorang ni company lain. Kadang-kadang pengantin sebab ialah kahwin sekali je. So, dia tak tahu kena ada kan. So kita bagi tahu. Okay. Jadi siapa yang saya ambil tu? Saya ambil pelajar-pelajar UIS je lah. Pelajar-pelajar yang nak cari income. Alright. So untuk package 2026, saya baharukan, saya satu MC duet, satu lagi team for manager, dan satu lagi saya kumpulkan semua MC-MC yang ada kat dalam universiti saya tu jadi satu team. Alright. So bila jadi satu team, kadang-kadang kami boleh tolong sama-sama lah. Contoh kalau ni kan, dia ada urusan dan sebagainya, kami tolong-tolong, kami pas-pas, kami bantu-bantu lah. Sebab kami punya publicity di TikTok, banyaknya kan di TikTok lah. Okay. Kalau ikutkan daripada kau punya perkongsian ni, adakah coverage you all semua yang sebagai satu team ni dekat tempat yang sama, Selangor, KL saja ke? Kita orang sebab ialah muda kan, lepas tu semua ada kenderaan sendiri. Okay. So selagi mana kita orang boleh pergi, kita charge dengan Selagi ada jalan raya pergi. selagi ada jalan raya, kita dah budak-budak Bukanlah maksudnya sebab kami pun ialah belajar. And then kelas pun sebab kita tahun akhir lah. So tahun akhir ni kelas tak banyak lah. Okay. Kelas dah macam 4. Saya macam contoh saya 4 subjek Kelas Isnin, Selasa, kadang Khamis tak ada kelas contoh kan. So kita boleh lah untuk settlekan benda ni. So kita orang cover banyak. Melaka sebab Bangi dekat dengan Melaka kan. Melaka, Negeri Sembilan, Johor, kadang-kadang kalau kita pergi, kita pergi sekejap. And then saya ada juga tim yang cover MC di Kelantan dan juga Terengganu. Alright. Tapi di bawah yang kita orang juga sama juga. Okay, bila kau sebut kita orang ni, adakah semua tu daripada Universiti Islam? Yes. Oh jadi branch ke ataupun memang tak, je? Sebab dia mula daripada saya lah. Okay, so maksudnya dia orang ni tengok, dia ni boleh buat income juga faham tak? So dia orang jadi MC kat dalam lah. So dia kata, jom lah ikut sekali kita cari sama-sama. Macam tu. Bijak sangat sekarang. Kita buat kat sama-sama lah. Betul bijak. Sambil belajar boleh tampung diri sendiri kan. Wih. Macam tu lah. Power.